Cik. Assalamualaikum. Apa burger yang best, Cik? Kali ni aku nak burger, biasa kita dengar burger benjo kan? Kali ni aku nak benjo tu cincang. Boleh lah. Buat 2 biji telur tapi cincang dengan dia. Burger benjo cincang. First time aku dengar dalam Melaka, aku yang minta, aku yang request. Melaka punya burger tak ada harga menekan-nekan punya. Paling tinggi pun RM7 lebih. Burger benjo cincang ni RM3 je deh, murah. Ni pertama dalam Melaka tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya black pepper sedap. Dia punya black pepper sedap, betul lah. Dia cakap black pepper dia homemade. Dia potong bawang, dia kisar bawang dari hitam. Dia punya rasa balance, cantik semua. Ayam 2 ketul dapat RM7 je. Mana dapat ayam 2 ketul RM7? Ni sambal jenis garing. Sebab tu color dia hitam legam. Nasi lemak dia memang rasa berlemak, sangat-sangat berlemak. Sambal dia memang pedas. Oh. Dek. Oh, Dek. Mainlah. Ayam kau tak masak ni. Tak masak lah. Sebab dia baru keluar. Aku harap dia tidak mengecewakan aku. Diorang steady, boleh tegur. Ayam tak masak, kita boleh pulang balik, dia goreng yang baru. Ayam dia crispy mat, pedas. Dah macam McD lah. Tengok. Ni Jalan Besar Kelibang ni. Jalan Besar Kelibang. Okey. Biasa pagi-pagi ada menjaga kat sini. Ada nasi kerabu semua kan. Dia berdepan dengan barbershop. Tu ada surau depan ni. Makan nasi lemak yang rasa mak-mak punya masak, nak rasa sambal dia gila-gila punya sedap. Kau datang sini dekat area Kelibang, dekat AMR Burger. Untuk nasi lemak ni, kalau aku bagi rating ni, aku bagi rating 8. Padu gila. Sedap.